Apakah yang dimaksudkan dengan suami yang dayus? Suami yang dayus ialah suami yang benarkan isterinya buat maksiat. Isteri nak keluar dengan orang lelaki 2 orang, lama nak kita tengok berdua. Faham wayang? Kita benarkan, dayus. Anak perempuan kita, budak lelaki nak pergi ambil, nak pergi main mandi sekayu, lama nak mandi sama. Bukan mahram, tak ada, boyfriend. Kita pun benarkan mereka berdua-dua, dayus. Bini dia pakai luar ketak, punggung puing, tu pandai orang boleh tengok belakang. Tu bila tu siap JKK nampak habis. Faham? Dayus. Bini dia pakai baju ketat, nampak betul kopek kat luar. Faham? Nampak betul perut, seksi lah, orang pun boleh tengok belakang. Tak? Dayus. Dan dayus ni kan, dayus la yadkhulul jannah. Dan orang dayus kan, Nabi kata dayus tidak masuk syurga. Lagu kain belah, laki ada sebelah, bini kain belah kat peha. Sebing habis nampak bini-bini. Pakai luar ketak, laki bukan kata nak marah. Apa juga bini aku akan gini. Tu dayus. Dia suka orang tengok tubuh badan isteri dia. Kerana bagi dia, isteri dia dengan beruk sama saja. Tak ada nilai.